Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita dalam video kali ini. Video kali ini adalah video episod 6 daripada siri pengujian grease yang saya buat. Total termasuk outro ni ada 6 video. Jadi untuk mereka yang belum tengok lagi berkenaan dengan eksperimen grease untuk main gear ni, korang boleh check out dekat dalam channel YouTube saya ni. Saya juga dah masukkan series ni ke dalam satu playlist. Jadi senang korang nak cari. Jadi playlist ni pun korang boleh check out dekat atas sini ni lah. Okay, kalau korang belum tengok dan nak tengok daripada episod 1 sehingga episod 6 ni. Jadi sebelum saya jump kepada conclusion, saya nak ingatkan balik objektif kenapa saya buat video ni, kenapa saya lakukan semua eksperimen-eksperimen ni. Ini kerana saya mahu merasa comfortable, mahu rasa confident untuk menjual grease ni dekat kedai saya. Dan of course, kebanyakan barang yang saya jual dekat kedai saya ni adalah barang yang telah saya uji. Dan untuk grease ni, sebelum ni saya memang pening sebab dia macam bergantung kepada brand tu sendiri. Contoh, kalau saya seorang yang pro Shimano, okay lah Shimano lah, this is the best lah. Kalau saya seorang yang pro Daiwa, okay lah ni Daiwa punya grease, this is the best lah. Kalau saya pro brand ABC, okay lah ABC punya grease lah. Jadi dia jadi macam tu. Tidak ada sebarang penerangan teknikal ataupun research ke apa ke kan yang dihidangkan kepada kita. Senang cerita, info-info berkenaan grease ni adalah sangat minima. Jadi itulah antara sebab kenapa saya buat uji kaji ataupun eksperimen-eksperimen ni, supaya saya sendiri berasa selesa. Kalau ada orang datang ke kedai dan bertanya, bang, grease ni okey tak okey, saya boleh menjawab dengan confident. Okey, itu yang penting. Sebab apa? Sebab saya dah lalui, saya sendiri yang dah buat eksperimen tu dan saya dokumentkan untuk saya kongsikan bersama anda semua berkenaan dengan finding-finding yang saya jumpa waktu saya conduct eksperimen ni. Jadi tanpa melengahkan sebarang masa, saya akan mulakan dengan saya punya summary, conclusion dan summary. Kita akan bermula daripada grease nombor 3, kemudian nombor 2, kemudian yang pertama. Okey, nombor 3 ini yang saya kata the pinky boy ni. Ini dia, the pinky boy ni. Dia warna pink Okey, ini memang betul-betul underdog. Murah je. Korang boleh tengok dekat Shopee kan, memang murah je. Ni saya beli kat Shopee ni. Murah je. Tak silap saya jumpa satu kedai je yang jual ni. Kedai tu pun dekat Pulau Pinang, tak silap saya kan. Murah dan dia memang surprisingly lah, dia macam mengatasi grease-grease yang selain daripada dua grease ni. Kita ada grease-grease ternama, tapi dia boleh challenge dengan diorang lah. Jadi kalau korang nak beli, memang korang budget, on a tight budget, orang kata kan, ni korang boleh try. Okay, yang ini saya akan bawa masuk untuk segmen harga mampu milik lah. Okay, saya akan bawa masuk, tapi ni kemudian lah, tapi tetap saya akan bawa masuk untuk yang ni apa ni, 3-star grease ni. Kemudian untuk yang dapat tempat kedua, ini dia main gear grease daripada Penn. Okey, grease ni kalau korang tengok memang padu lah daripada segi ketahanan terhadap air dia, memang padu. Tapi korang kena bear in mind sebab saya servis juga reel dan saya dah pernah ada experience untuk gunakan grease ni. Grease ni tak sesuai untuk korang guna dekat dalam mesin, contoh korang punya BC ataupun spinning yang kecil-kecil. Ini purely untuk kalau misal kata korang pergi laut, korang pakai drum kan, yang besar punya tu apa semua, ngam pakai ni. Sebab apa? Dia berat betul-betul berat. Ini kalau korang pakai dekat BC korang, tambah korang pakai BC yang kecil-kecil, yang BFS ke apa ke kan, korang rasakanlah sendiri azab dia macam mana. Memang sangat-sangat berat. Tapi ini function kalau untuk reel besar-besar macam saya cakap, macam korang tengok Wicked Tuna kan, ada drum pan yang besar tu, yes, ini akan main peranan yang sangat tinggi lah ni Itu sedikit penerangan berkenaan dia lah. Okay, dan yang pertama ini Duflon. Saya nanti saya akan cuba cari dia punya supplier ataupun dia punya brand owner ataupun dia punya agent on macam mana nak sebut ni, Duflon ataupun Duflon, I don't know yet. Okay, tapi surprisingly ini memang padu guys.
Dan saya tengah cari juga info berkenaan dengan grease ni. Bila dia dah jatuh dekat tempat pertama ni, saya sedang mencari, saya nak tahu sama ada dia ni international brand atau local brand. Itu yang saya tak tahu. Kalau tengok daripada nama, nampak macam international brand lah. I don't know yet. Jadi saya pun tengah cari-cari juga info berkenaan dengan brand ni. Dan insyaAllah pertama sekali ini yang akan saya bawa masuk ke dalam kedai. Ini grease untuk main gear. Daripada uji kaji yang dah dibuat apa semua, korang boleh nampak prestasi dia macam mana. Jadi macam saya ni, of course lah, saya tak kisahlah. Saya jenis yang tak peduli ekonomi baik ke, ekonomi tak baik ke, di zaman orang batak jackpot ke apa ke kan. Kalau barang baik, of course saya akan cari dulu dan bawa masuk kat dalam kedai saya. The rest saya tak peduli mana. Saya tahu ada orang yang akan cari barang-barang yang macam ni. Okay. Jadi untuk Duflon ni, korang dah boleh tengok sendiri lah. Saya pun tak nak cerita banyak sangat lah pasal dia. Korang boleh tengok daripada video-video, eksperimen-eksperimen yang dah saya buat. Dan korang boleh nilai sendiri. Okay. Tapi ini antara yang pertama lah saya nak cari. InsyaAllah lepas raya ni, saya akan usahakan untuk Duflon ni Real Gear Grease Ceramik. Bila saya baca, baru saya perasan. Itu yang sebelum ni saya bagi tahu kan, dia ada macam crispy tu kan. Disebabkan oleh kerana dia ada seramik kat dalam dia. Okay. Ngam Jadi insyaAllah ke depan ni saya akan buat lagi video-video lebih lanjut berkenaan dengan Duflon ni. Okay. Jadi itu dia, korang boleh nampak tempat ketiga Pinky Boy ni. Okay. 3 star ni. Okay. Tempat kedua Pen. Alright. Dan tempat pertama adalah Duflon. Okay. Jadi next step yang perlu saya buat adalah saya perlu mencari supplier ataupun agent, ataupun kalau rezeki saya baik, saya boleh dapat bertemu dengan brand owner sendiri. Alhamdulillah, lagi mantap. Dan saya akan usahakan untuk bawa dia masuk ke dalam kedai FZ Fishing Studio. Okay. Jadi sebelum saya tutup video ni, saya nak terangkan kepada anda juga, of course ujian-ujian yang saya buat tu seperti dalam video intro dan ada juga dalam episod-episod yang 2, 3, 4, 5 tu kan, ada saya bagi tahu from time to time. Of course saya buat eksperimen ni bukan dekat dalam environment yang terkawal. Saya buat ada 2 tempat, sama ada kedai saya ataupun rumah saya. Okay. Of course akan ada banyak ralat. Okay. Daripada satu eksperimen ke satu eksperimen, contoh yang pakai water jet tu sama ada dia bar dia tetap sama atau tidak kan. Lepas tu untuk high temperature test, sama ada pembakaran dia tu sekata atau tidak. Of course akan ada semua ralat-ralat ni. Jadi itu saya kena highlight mungkin akan ada ketidakseragaman data sikit dekat sana. Tapi secara overallnya result dia ni kita masih boleh nampak. Okey, tapi andai kata kalau misal kata korang teringin untuk nak conduct eksperimen yang sama ataupun ada eksperimen baru yang korang nak buat, feel free to do so. Tolong buat. Dan kalau korang buat, kadang kalau misal kata korang ada, orang kata ada duit lebih sikit kan, dan korang nak bikin dekat dalam environment yang terkawal, contohnya korang ada duit lebih, ada sponsor ke apa ke kan, I don't know, ataupun korang sendiri sebagai brand owner ke apa ke, I don't know kan. Tapi bottom line, kau ada duit, kau boleh pergi ambil sewa satu lab ke apa ke kan, dan korang nak buat dekat dalam environment terkawal di mana korang boleh kontrol yang berkait dengan air ni, semua ralat-ralat yang saya sebut tadi tu, korang boleh kontrol benda tu. Of course korang akan dapat result yang lebih tepat lah kan. Feel free to do so. Jangan lupa untuk videokan, lepas tu kasih share. Tak kisahlah korang nak share dekat platform YouTube ke, korang nak share dekat media sosial platform yang lain-lain ke apa ke kan, please tag saya supaya saya pun dapat tengok, sebab saya pun seronok belajar benda-benda ni kan. Itu je pesan saya. Jadi macam saya sendiri pun, saya conduct testing ni, saya sendiri seronok waktu saya buat ni. Satu pembelajaran yang baru untuk saya. Dan bila saya dapat sharekan dengan anda semua kan, perasaan dia memang cukup-cukup best. Jadi saya harap ianya bermanfaat lah untuk korang semua. Jadi itulah dia. InsyaAllah lepas raya ni saya akan cuba untuk bawa masuk Real Gear Grease Ceramik ni daripada Duflon ni. Ni baru first time ni saya tengok nama dia. Saya pergi kedai waktu ni saya beli kat kedai
Saya pergi kedai waktu ni, saya kata saya nak grease untuk main gear. Dia pun tunjuk, okey ni untuk main gear. Jadi inilah first time betul-betul yang saya tengok Duflon Real Gear Grease Ceramic. Okey, ini first time saya betul-betul tengok. Jadi insyaAllah saya akan bawa masuk benda ni dulu. Okey, grease ni dulu. Saya akan bawa masuk. Untuk line up dia yang lain-lain saya masih belum tahu. Nanti saya akan dive deeper lagi untuk tengok kalau dia ada line up lain-lain ke apa semua ke kan. Tapi for sure insyaAllah lepas raya ni saya akan bawa masuk ke dalam kedai dan korang boleh tengok dekat dalam Shopee saya juga, insyaAllah. Sekarang saya nak kena cari ni. Saya tengah beremail-email ni. Harapnya saya dapat brand owner dia lah. Okey, ngam Jadi takat ni dulu perkongsian saya untuk kali ni. Saya harap anda terhibur. Saya harap ianya bermanfaat, dapat memberikan sesuatu kepada anda semua, insya-Allah. Kepada kawan-kawan di luar sana, kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah ke depan nanti saya akan buat lagi video-video yang berbentuk eksperimen macam ni lah. Of course untuk produk-produk yang lain juga. Okay, selain daripada video memancing tu sendiri. Okay, jadi takat ni dulu video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita akan berjumpa di video selanjutnya. Yeah. Alamak, hampir saya terlupa. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya ingin memohon ampun dan maaf andai kata sepanjang kita berkenalan ni ada terkasar bahasa ke, tersilap cakap yang mengguris hati ke. Saya mohon ampun dan maaf. Yang termakan terminum saya mohon halalkan. Okey, jadi selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.